Sebanyak mana ujian yang Tuhan beri, semua dugaan cuba aku tempuhi. Aku tahu susah jatuh bangun, tetap ku coba. Mungkin ada sinar bercahaya di penghujung dunia. Tak kira bangsa, tak kira agama, ku coba bantu semua bagai semua satu keluarga. Kita bersaudara, darah yang sama merah. Kita berjuang ambil semua, ambil seorang satu. untuk menunjuk siapa yang lebih berkuasa. Tapi berjuang untuk semua yang mana ada rasa lemah. Bersatulah. Terus pasang, terus pasang. Manusia, ku tahu yang mana yang tak ngam-ngam oh elok. Okey, beg baru ni kain dia ini kain canvas lori. Oh, canvas lori. Lepas tu dalaman dia ni, kita punya material ni hanya kita je yang ada kelulusan KKM. Kayaknya beg sampai stiker je. Sebagaimana duka aku ada, akan ku tempuhi segalanya demi untuk semua. Ku coba cari jalan untuk bantu semua, jalan yang berbeza untuk ubah dunia. Ada yang panas dalam dada, ada meniti air mata, seperti tak ada tangan, hanya tu sekadar sedapkan rasa. Rasa bercampur aduk seperti orang gila. Muka selalu walau terjadi depan juga pernah rasa apa kau rasa. Aku juga pernah sakit yang tak terkira. Alhamdulillah doa umi tak henti, Nabi pun dibaliktahi tanpa dendam walau sikit. ว่าลูกค้าใหม่ๆที่ว่าแบบเขาเงินไม่พอแบบเขาลูกแบบลูกเยอะอะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะมี Abang boleh tai? ใช่แต่ว่าเราเป็นแบบ Abang boleh juga? เป็นเวลาช่วงนี้แล้ว Saya seorang tak faham. ไม่ใช่ว่ามี Dah tak mana dah. ตามโปรโมชั่นดู Okey akak. Sebenarnya kita ada hajat. Kita cuba nak membina balik ekonomi macam dulu-dulu. Dulu makanan kan masih murah apa semua. Tapi bila ekonomi makin naik, kedai makan pun terpaksa naikkan harga makanan. Jadi kita dah berada di sini. So apa yang misi cuba buat, kita nak kembalikan balik harga yang di bawah hari tu, dulu-dulu tu. Tujuan dia untuk orang-orang yang tak berkemampuan, dia buka je misi, dia ada banyak pilihan yang harga dulu-dulu. Saya tahu peniaga sebenarnya nak buat kebaikan bersama-sama, tapi masing-masing tu dia bersendirian buat seorang-seorang. Tapi kalau kita buat ramai-ramai, dia jadi ekonomi. Jadi kita dapat